أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seperti kebiasaan kita mulakan dengan Suratul Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ahlina ila siratikal mustaqim. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan kurnianya serta rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita dapat sama-sama menjadi tetamu jemputan Allah. Menjadi tetamu jemputan Allah Subhanahu wa taala dalam sama-sama kita dapat melaksanakan kewajipan melakukan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah kita dapat lagi merasai nikmat iman dan Islam, yang mana nikmat ini adalah hasil daripada usaha dan pengorbanan Nabi SAW. Perbanyakkanlah berselawat ke atas Nabi SAW, kerana dengan usaha beliaulah kita dapat sama-sama menikmati nikmat iman ini, nikmat Islam, dapat menikmati nikmat beribadah, dapat mengamalkan cara hidup Islam dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita diberikan nikmat kesihatan, yang mana dengan kesihatan yang kita terima ini kita dapat manfaatkan tubuh dan jasad kita ini untuk melakukan amal ibadah. Tatkala ramai insan-insan yang ada di dunia ini dalam keadaan tubuh yang sihat, tubuh yang penuh dengan kecergasan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan mereka untuk melakukan amal ibadah, melaksanakan kewajipan dan meninggalkan kemaksiatan serta larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga merupakan nikmat yang perlu kita syukuri. Tambah-tambah lagi kita dapat sama-sama melalui fasa madrasah Ramadan selama sebulan, dan alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam bulan Syawal, yang mana bulan Syawal ini kita sudah masuk 10 Syawal lah malam ni. Hari yang malam yang ke-10 bermula malam 10 Syawal, esok 10 Syawal lah. Malam ni dah masuk malam yang ke-10 Syawal, yang mana malam bulan Syawal ini merupakan salah satu bulan yang sangat diingatilah. Memang sangat diingatilah. Tambah-tambah lagi 1 Syawal kan. Memang ditunggu-tunggu tu bila 1 Syawal, bila 1 Syawal. Okey. Dan bila mana kita dapat menikmati masuknya bulan Syawal ini, itu adalah tanda kemenangan kita dalam mengharungi ujian dan ibadah dalam bulan Ramadan. Dan bila masa kita masuk dalam bulan Syawal ini, kita mensyukuri dan kembali kepada fitrah asal, yang mana asalnya sebelumnya kita tidak mengikut fitrah seperti kebiasaan, kena berpuasa, tidak boleh melakukan perkara-perkara yang halal di siang hari. Namun di bulan Syawal ini kita dah kembali kepada fitrah untuk sama-sama kita menjalani kehidupan seperti sedia kala, namun tidak dilupakan tarbiyah, didikan yang diberikan dalam bulan Ramadan itu sebagai peringatan kepada kita. Apa yang kita dapat sepanjang bulan Ramadan itu sebenarnya adalah latihan. Kalau latihan belum dapat markah lagi, ini orang kan baru latihan tiba-tiba cikgu saya sudah dapat markah. Bukan. Bulan Ramadan itu latihan. Okey. Dan di bulan-bulan lain, terutamanya masuk dalam bulan Syawal dan bulan yang berikutnya sehinggalah bulan Sya'ban, itulah fasa penilaian. Di situlah Allah nak menilai adakah dengan didikan bulan Ramadan yang kita lalui satu bulan yang lepas,
dapat memberi impak dan kesan dalam diri kita? Adakah bulan Ramadan itu dapat mendidik kita untuk menahan diri daripada nafsu, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang mengurangkan pahala puasa? Bukan bulan Ramadan yang boleh melihat aurat sebab ada bazar. Tapi di bulan-bulan lain pun sebenarnya adalah satu fasa penilaian untuk sama-sama kita mendidik diri kita sebagaimana kita berada dalam bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan pun gagal, bulan lain lagilah. Sebab bulan Ramadan ni syaitan kena ikat. Bulan lain dengan bantuan dan sokongan serta pengesahan daripada syaitan. Ngamlah ni kau buat ni. Ada sokongan daripada syaitan, maka lebih sukar lagi ujian kita di bulan-bulan yang lain. Sebab itu saya sebutkan tadi, bulan Ramadan ni sebagai latihan. So apa? Ya ikat dulu syaitan-syaitan ni. Sebab apa? Ia mau latih diri kita untuk melawan nafsu. Melawan nafsu yang ada pada diri kita, menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan kita punya pahala. Dan di bulan-bulan lain ni ada lagi ujian tambahan, iaitu godaan, hasutan dan bisikan syaitan. Itulah yang kena sama-sama kita muhasabah. Bagaimana di bulan Ramadan kita boleh menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala. Begitulah juga di bulan-bulan yang lain. Bagaimana di bulan Ramadan kita boleh membaca Al-Quran sehingga dapat menghatamkan dalam bulan Ramadan. Begitu jugalah Allah nak lihat kita pada bulan-bulan yang lain. Adakah kita mampu menghatamkan Al-Quran pada bulan Syawal, pada bulan Zulkaidah? Kita melihat. Dan begitu pula bagaimana kita di bulan Ramadan kita boleh bangun seawalnya untuk sahur dan berqiyamul lail. Begitulah juga Allah ingin melihat kita bagaimana di bulan-bulan yang lain kita melakukan qiyamul lail. Seterusnya dapat, orang kata, package terus ke masjid, ke surau untuk melaksanakan solat subuh berjemaah. Kalau bulan Ramadan solat subuh berjemaah banyak softnya. Tiba-tiba masuk Syawal, kurang-kurang sudah. Mau kata balik kampung, ada juga muhanya di sini. Macam mana tu? Jadi kita tarbiyah dan muhasabah diri bersama. Bagaimana kita melalui fasa bulan Ramadan, begitulah juga kita teruskan. Sebagai tanda kerinduan kita dengan bulan yang mulia. Dan seterusnya sebagai kesan daripada apa yang telah kita lakukan di bulan Syawal khususnya sebagai permulaan sehinggalah bulan-bulan yang berikutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suka saya kongsikan berkaitan dengan amalan yang boleh kita lakukanlah dalam bulan Syawal, yang orang kata yang kalau boleh jangan lepaskan peluang ini. Kerana amalan-amalan sunat ini perkara yang tidak dilakukan dalam perkara sunat ini, dia tidak mendatangkan dosa. Namun kalau kita seorang yang beriman dan bertakwa, bila mana sesuatu amalan sunat itu apabila disebutkan, maka kita akan merasakan satu kerugian sekiranya kita tidak dapat melakukannya. Okey. Itu amalan yang mungkin kita rasa dah biasa dengar lah. Itu amalan berpuasa di bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis ni nak menunjukkanlah bahawa keutamaan yang besarlah bagi mereka yang berpuasa 6 di bulan Syawal ini, seolah-olah pahalanya seperti berpuasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun dia berpuasa pahalanya. Kalau mau puasa sepanjang tahun dah larat juga kan. Uish, boleh tahan kalau puasa sepanjang tahun. Nak dibandingkan dengan puasa 6 hari. Banyaklah pandangan ulama berkaitan dengan hadis yang lebih mendalam. Dikirakan bahawa kelebihan di bulan Ramadan ni adalah gandaan 10 hingga 700. Dia ambil gandaan yang paling sedikit 10. Paling cikai lah ni. Paling lemah 10. Jadi 30 hari di bulan Ramadan bercampur dengan 6 hari di bulan Syawal. Bersamaan dengan 36. Dan digandakan 10
360 bersamaan dengan setahun. Lebih kurang begitulah, wallahu alam. Itu ada sebahagian ulama yang memberi pandangan sedemikian. Namun kita tak perlu risau bahawa hadis yang baru dibacakan sebentar tadi memberikan makna yang lebih jelas bahawa kita mengambil puasa 6 hari di bulan Syawal ini, kita mendapat ganjaran pahala seperti berpuasa sepanjang tahun. Jadi tuan-tuan, saya nak menyeru dan mengajaklah kita semua untuk sama-sama kita mengambil peluang ini, untuk kita berpuasa 6. Bulan Syawal ada 30 hari. Apa salahnya 6 hari itu kita ambil untuk berpuasa, okey, untuk mendapatkan pahala ini. Bukan senang mau puasa sepanjang tahun dengan hanya berpuasa 6 hari. Jadi siapa yang meninggalkannya tidaklah berdosa, tapi merupakan satu kerugian. Kita ni umat yang usianya pendek, 60, 70 meninggal sudah. Rezeki lebih macam Tun Mahathir, panjang sikitlah umur. Tapi jarang ya orang melihat umur yang sampai 100 ke 90. Ada yang belum sampai 50, ada yang 20, 30 sudah meninggal dunia. Maka dalam usia kita yang singkat ini, manfaatkan kehidupan kita. Bila Allah berikan peluang kita berada dalam bulan Syawal, apa yang kita perlu buat? Kita manfaatkan kelebihan dalam bulan Syawal, iaitu berpuasa 6. Salah satunya, amalan-amalan yang lain pun juga kita teruskan seperti biasa, seperti menghadiri majlis ilmu, melaksanakan solat berjemaah di surau dan masjid, dan membaca Al-Quran, serta menghayati, memahami intipati Al-Quran. Semua itu kita kena teruskan pada bulan-bulan yang lagi penuh cabaran, kerana ada godaan, bisikan dan hasutan syaitan yang lagi boleh mendorong kita untuk melakukan kejahatan. Itu serba sedikitlah mukadimah. Mukadimahnya 7 mendekat 7,5. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan masuk, kita akan membukalah satu kitab, okey, kitab Kiamat Hampir Tiba. Ini kitab yang baru kita buka hari inilah. Alhamdulillah, sepanjang perkongsian saya di Surau Ganggarak Permai ini sudah selesailah satu kitab, walaupun ringkas-ringkas saja. Sebab bukan orang yang bercakap ni orang yang alim. Kalau orang yang alim mungkin satu baris mengambil masa sebulan mau faham, mau diterangkan. Saya ni satu kali mungkin 2 hadis sudah. Okey, bolehlah kita baca dan kita kongsi bersama kan. Sebab peringatan-peringatan ni semuanya peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah selesai kitab 40 hadis keadaan umat sebelum kiamat. Kita masuk kitab Kiamat Hampir Tiba, karangan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Allah yarham Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Juga merupakan guru saya, yang banyak memberikan kata-kata nasihat, kata-kata hikmah yang membuka kepada khususnya diri saya lah untuk mendalami dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Walaupun ceritakan sikitlah, Allah yarham Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ni, siapa yang pernah menghadiri kuliah dia ataupun pernah melihat di YouTube dan sebagainya, boleh tengoklah lepas ni Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Bagaimana pengajian dia, kalau bagi mereka yang pertama kali dengar rasa macam bosan, rasa macam dengan suara mendatar. Tapi apa kelebihan yang Allah berikan? Tahulah apa yang saya rasa semasa dalam pengajian. Tidak ada rasa perasaan mengantuk dan rasa macam kebosanan tu lah. Walaupun bila kita dengar balik, dia punya suara ni suara orang yang sudah berusia, dengan suara yang mendatar, tiada lawak-lawak sangat. Tiada pun lawak lah, memang tiada lawak, baca macam biasa kitab. Tapi kita dengar tu banyak sangat dia punya input, ilmu yang diterangkan, yang dikongsikan kepada masyarakat dalam pengajian-pengajian daurah. Dan yang itu yang membuka hati saya lah untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, mendalami daurah-daurah kitab, menghadiri majlis-majlis mana-mana ada pengajian-pengajian kitab tu, rasa macam berminat untuk menghadiri, walaupun bukan berlatar belakang pendidikan agama. Ramai yang mungkin datang ingat ustaz, pokoknya cikgu saja. Di sekolah bukan yang belajar ajar pendidikan Islam, di sekolah ajar pendidikan seni, ajar subjek-subjek dunia, ajar subjek-subjek dunia ni.
Sudah dalam subjek dunia yang tak penting pula tu. Okey. Tapi alhamdulillah. Sebab bukannya memahami ilmu agama ni bukan hanya menjadi kewajipan kepada para asatizah, para ustaz-ustazah. Nampaklah ustaz-ustazah hanya pandai belajar, pandai mengaji, pandai baca Quran, pandai baca khutbah, pandai ini. Tidak. Sebagai seorang Islam, kita harus memahami, menguasai dan mempraktikkan Islam itu secara keseluruhan. Jadi macam mana kita nak praktikkan, kita nak amalkan, kita nak menjadikan ia sebagai sandaran kita, maka perlu mempelajarinya. Kalau bab solat, bukannya ustaz dia kena solat. Ada lagi saya dengar, ada golongan yang kata, solat ni bukan wajib. Solat ni hanya untuk ustaz-ustaz saja. Bila dengar perkataan, saya mau pergi solat dulu, ustaz kau ni. Sampai tahap begitu. Kejahilan seseorang tersebut yang merasakan solat itu bukan wajib untuk golongan-golongan awam. Solat ni untuk ustaz-ustaz saja. Nah, sampai tahap begitu. Sedangkan solat ini wajib ke atas setiap orang Islam yang mukallaf. Okey. Maka sebab itulah kita sama-sama dapat ambil manfaat ini untuk kita mempelajari dan seterusnya mendalami. InsyaAllah bila mana kita mendalami khususnya ilmu-ilmu berkaitan dengan agama, kita punya hati akan lebih terdidik dan terjaga. Tidak kisahlah apa latar belakang kita. Kita sebagai cameraman ke, kita sebagai arkitek ke, kita sebagai pegawai-pegawai ke, kita sebagai cleaner ke, siapa saja pekerjaan kita, jadilah pekerja yang mengamalkan Islam. Jadilah seorang pekerja, seorang bos yang solat, seorang bos yang mengamalkan Islam, yang menutup aurat, yang memahami keperluan solat dan sebagainya. Maka dengan itu hidup kita akan lebih harmoni dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mulakan dengan beberapa poin lah dalam muqaddimah ini. Muqaddimah yang telah dituliskan oleh Allahyarham Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam memberikan kita kata-katanya sebagai peringatan kepada kita bahawa para sahabat, tabi'in dan alim ulama ni telah memikul tugas kekasih Nabi SAW sebagai pewaris Nabi, dan mereka telah menyampaikan dan menyambung perjuangan Nabi SAW sehingga ketika ini. Dan amat beruntunglah mereka yang mengambil tugas, yang menyambung tugas Nabi SAW, iaitu menyampaikan dakwah, memperjuangkan Islam. Banyaklah cara memperjuangkan Islam. Apa yang antara cara yang antara contoh yang kita boleh nampak jelas, saudara-saudara kita di Palestin yang memperjuangkan, mempertahankan tanah air Islam dengan menggadaikan nyawa mereka dalam keadaan mereka ni dalam melakukan solat di masjid, mereka dibom, mereka dibunuh dan sebagainya. Begitulah pula mereka memperjuangkan agama Allah sehingga mereka menjadi syahid. Begitulah juga kita, peranan kita hanyalah sekiranya mampu kita pergi berjuang dengan arahan daripada mereka yang berotoriti lah. Tapi kalau tidak ada kemampuan, pistol pun dah pernah pegang, parang pun pegang terbalik, biut, maka kita tadahkan tangan, kita berdoa kepada Allah, semoga mereka diberikan kekuatan, diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita. Selain daripada itu, kita salurkanlah rezeki yang kita ada ini kepada platform-platform yang membantu dan menyalurkan bantuan itu kepada saudara-saudara kita di Palestin. Itulah menjadi saksi kepada kita. Nanti di akhirat, di padang mahsyar nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita, apa yang telah kita usahakan untuk membantu saudara-saudara Islam kita. Maka bagaimana usaha yang kita lakukan di muka bumi ini, itulah akan menjadi saksi kita di hari akhirat. Itulah akan menyelamatkan kita, menjadi hujah kita untuk kita
menunjukkan keprihatinan kita kepada saudara-saudara kita yang sedang ditindas. Perbanyakkanlah doa. Jangan pernah kita tinggalkan doa kepada mereka. Doa itu tidak pakai duit pun, dan tidaklah sampai berpeluh. Doalah saja, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka dibantu. Kerana mereka di sana bukan sahaja serba kekurangan, namun mereka hidup dalam keadaan tidak tenteram. Tidak tenteram itu dalam keadaan mau tidur pun dia yakin tidur ke tidak. Takut-takut tidur dalam keadaan diserang dan sebagainya. Begitu dalam keadaan trauma yang mereka lalui. Jadi kita punya tugas hanya kita usahakanlah sekurang-kurangnya kita berdoa kepada mereka, dan sama-sama kita usahakan rezeki yang kita ada ni untuk kita salurkan kepada mereka. Begitu yang disebutkan, mereka yang mengambil perjuangan dakwah ini, menyampaikan risalah-risalah Islam ini dengan cara apa? Cara apa sekalipun. Penyampaian ilmu, mengajak mereka melakukan kebaikan, melakukan perkara-perkara kebaikan dengan berkata perkara-perkara yang baik, ataupun menunjukkan sunnah-sunnah Nabi SAW, ataupun mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan peringatan mereka terhadap perkara-perkara yang melanggar syariat Islam. Maka itu semua adalah perjuangan-perjuangan dan tugas-tugas dakwah yang perlu kita lakukan. Tugas dakwah ni bukan perlu seseorang itu bergelar ustaz, ustazah, syekh, tok guru, tidak. Tugas dakwah ni setiap orang wajib lakukan. Seorang Islam, cuba tanya pada diri kita, apa kerja dakwah yang telah kita lakukan? Tiada, aku hari-hari pergi kerja, balik kerja bersama anak dan isteri, tidur. Esok pergi kerja, balik kerja bersama keluarga, tidur. Tidak ada apa-apa sumbangan kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu akan ditanya. Usia yang telah Allah berikan, masa yang telah Allah berikan, tenaga, rezeki yang telah Allah berikan, apa yang kita boleh sumbangkan untuk Islam. Tidak perlu kita nak jadi penceramah. Dah semua nak jadi penceramah, payah juga. Banyak peranan masing-masing. Ada yang rezekinya lebih, usinnya banyak, ya, sumbangkan kepada pendakwah-pendakwah yang nak menyampaikan risalah-risalah agama, yang melakukan kerja-kerja agama, madrasah-madrasah yang mengajarkan agama kepada anak-anak yang bakal menjadi generasi pemimpin. Kalau ada usin lebih, kalau ada masa lebih, menghadiri majlis-majlis ilmu, mengikut kerja-kerja dakwah, melakukan kerja kebajikan. Bagaimana susahnya melakukan kerja kebajikan tu, mereka yang berada dalam perjuangan itu saja akan rasa betapa penatnya, susahnya, duitnya lagi mau mencari, masa lagi, kadang-kadang terkorban masa dengan anak dan isteri, kadang-kadang balik-balik rumah, anak sudah tidur, nak sempat lagi mau main sama anak dan sebagainya. Itulah perjuangan dalam untuk memahamkan dan berdakwah kepada masyarakat. Itu kerja dakwah memang bukan kerja yang senang. Kadang-kadang sudahlah kita tinggalkan anak isteri, habis duit, datang ke program dakwah, kena maki pula, kena hina pula, kena macam-macam, tidak dilayan dan sebagainya. Itulah perjuangan seorang pendakwah. Dan siapa yang ambilnya ini? Benda ni bukan senang. Kalaulah kita melakukan kerja mudah, kerja dakwah ni rasa mudah. Senang saya beri ustaz, tengok aku buat kerja dakwah ini. Boleh jadi ada something wrong dengan kerja dakwah tersebut. Ada melibatkan perkara-perkara yang haram ataupun perkara-perkara yang tidak selaras dengan syariat Islam. Sebab sunnatullahnya adalah orang yang melakukan kerja dakwah pasti akan diuji. Orang yang melakukan kebaikan pasti akan diuji. Orang beriman pasti akan diuji. Apa sih kebaikan? Percayalah pada apa yang disebutkan ini. Kau melakukanlah kebaikan bermula daripada keluarga kamu. Perubahan sesuatu kebaikan itu akan diuji sudah. Baru keluarga. Belum lagi jiran, tetangga dan masyarakat luar yang bukan daripada ahli keluarga kita. Maka kerja dakwah ni bukan mudah. Dan kalau hendak merasakannya, beradalah dalam perjuangan dakwah. Carilah mana-mana NGO ke agensi yang melakukan kerja kebajikan, kerja dakwah, untuk kita sama-sama mengambil pengalaman.
perjuangan ini. Okey, untuk melihat bagaimana kesusahan apa yang dilalui oleh Nabi SAW yang jauh lebih susah dari apa yang kita lalui hari ini. Jadi itulah yang disebutkan bahawa kita ni perlu berada dalam landasan perjuangan Nabi SAW. Berapa ramai sudah umat Islam, dan alhamdulillah semakin lama semakin berkembang Islam, semakin ramai yang memeluk Islam, semakin ramai yang menganut agama Islam. Namun kita kena melihat pula bagaimana masyarakat-masyarakat yang sudah beragama Islam ini, mereka yang beragama Islam sudah masuk dalam agama Islam, dapat mengamalkan Islam dengan sempurna. Bagaimana pula mereka yang lahir sebagai seorang Islam, dari lahir lagi sudah Islam, dan sudah masuk ke usia yang sudah akil balik, mumayyiz dan sebagainya, sudah mukallaf dan sebagainya. Bagaimana berapa ramai masyarakat Islam yang masih lagi tidak mengamalkan Islam dengan sempurna. Itulah yang kita sama-sama perlukan kepada dakwah. Kadang-kadang anak dakwah ni terus ekstrim terus. Kita mau dakwah kepada golongan yang bukan Islam, mau mengajak mereka masuk Islam. Masalahnya sekarang ramai lagi golongan Islam yang tidak mengamalkan Islam. Contoh yang mudah, kita dakwah solat, cukup dulu untuk permulaan. Tanya kepada anak-anak, jiran-jiran, melihat kepada masyarakat-masyarakat, berapa ramai mereka yang tidak mengamalkan solat. Sangat ramai, terlalu ramai. Kita sendiri boleh tengok, perhatikan di sekeliling kita, ahli keluarga kita sendiri. Kita melihat 5 waktu solat tu bukannya pilihan, bukannya okey, hari ni aku sembahyang subuh cukuplah, esok aku pilih maghrib lah pula, lusa aku pilih isyak. Ingat apa? Pilih ikan di pasar kan? Solat 5 waktu itu wajib. Maka ada golongan yang bila free dia sembahyang, bila busy nampalah Allah tu maha memahami, Allah ni maha pengasih, aku sedang sibuk, maka Allah akan faham yang aku sibuk. Tidak. Dia bukan konsepnya begitu. Kalau kita menyayangi dan memahami, maka kita tidak akan pernah meninggalkan kewajipan-kewajipan yang telah diperintahkan dalam agama Islam. Sebab itulah usaha kerja-kerja dakwah ni perlu dilakukan oleh semua. Sekarang lagi dengan medium-medium yang mudah. Zaman Nabi tiada WhatsApp, tiada IG, tiada TikTok. Sekarang ni macam-macam ada medium yang mana kita punya perkongsian tu boleh sampai di negara luar. Namun kita tak gunakan kita punya platform tu untuk menyampaikan risalah dakwah. Bukan susah, post di status, alhamdulillah kita dapat masuk bulan Syawal, mari berpuasa 6, share hadis pasal. Itu pun dakwah. Dakwah ni maksudnya mengajak. Bukannya kena pakai kopiah dulu, kena pakai jubah dulu, okey, jom kita puasa 6. Tidak. Hanya perlu kita berkongsi melalui media sosial ke, ataupun mengajak adik keluarga. Balik rumah ni, jumpa isteri, sayang, esok kita puasa 6. Esok hari Khamis, ngam lagi ni dengan puasa sunat, kita puasa 6. Esok kita bangun sahur. Itu mengajak dakwah. Ni awal-awal sudah mau dakwah, mau pergi ke rumah-rumah, mau pergi ke rumah-rumah jiran. Rumah sendiri nak didakwah dulu. Pergi ke rumah adik keluarga, anak, isteri, ayah, ibu, adik-beradik kita ajak untuk melakukan kerja-kerja kebaikan. Apa saja perkara kebaikan yang kita ajak, itulah namanya dakwah. Apa saja perkara-perkara yang kita kongsikan berkaitan dengan larangan-larangan terhadap agama Islam, maka itu pun merupakan perkara-perkara dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Maka kita sama-sama lah dapat menjaga perkara-perkara ini, dan besarlah tugas dakwah ni sangat besar. Kita kena lakukan bersama. Sebab yang melakukan kerja dakwah ni sebenarnya pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita diberikan peluang, kadang-kadang bila ada perkara-perkara kebajikan dan sebagainya, kita ada peluang untuk ikut, maka bila mana Allah gerakkan hati kita untuk mudah untuk mengikut perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara dakwah, maka insya-Allah itu sebenarnya hin daripada Allah untuk menjadikan kita orang yang baik, berada dalam landasan dan mengikut perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara satu hin pada hari ini adalah kita berada dalam majlis ilmu. Okay? Itu merupakan satu tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kita kepada
melakukan kerja-kerja kebaikan. Bila dalam majlis ilmu, kita semua sekarang sedang didoakan oleh para malaikat yang begitu ramai. Namun kita tidak dapat lihat dengan mata kasar kita. Malaikat mendoakan keampunan kepada kita setiap saat kita dalam majlis ilmu. Seterusnya malaikat mendoakan rahmat kepada kita. Semoga kita diberikan perlindungan sepanjang hidup kita. Itu kita beruntung dalam majlis ilmu. Ini salah satu perkara. Macam mana Allah bukakan hati kita, Allah mentakdirkan kita berada dalam majlis ilmu ni merupakan salah satu pintu-pintu ataupun tanda-tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dapat sama-sama berkongsi perkara kebaikan dan memberikan peringatan, khususnya apa sahaja peringatan-peringatan yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan mulakan dengan hadis yang pertama yang membawa kepada tajuk takwa dan perpaduan asas keselamatan pada akhir zaman. Hadis ini sangat-sangat penting kepada kita untuk memahami konsep takwa dan memahami peranan kita sebagai seorang Islam yang berada pada akhir zaman. Apa peranan kita untuk menjadi seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat panjang lebar penerangan tentang takwa ini. Jadi insya-Allah kalau diberikan kesempatan, diberikan usia yang panjang, kita berjumpa pada hari Rabu minggu hadapan untuk perkongsian yang pertama pada hadis yang pertama, kitab Kiamat Hampir Tiba karangan Allahyarham Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi.